Kelebihan mengucapkan amin selepas imam membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita semayang dengan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam berhenti sat kan? Imam berhenti sat dalam satu saat. Amin. Jadi beramai-ramai dengan makmum. Benda itu adalah sunnah Nabi dan para sahabat menyebutkan amin bersama Rasulullah sehingga orang yang jaraknya jauh daripada Masjid An-Nabawi dapat mendengar getaran dan gema bunyi amin yang dilantunkan oleh para sahabat bersama Rasulullah. Kita hari ini senyap sunyi, tak bunyi amin, bunyi imam seorang, lepas tu 2-3 orang aja amin, amin. Apa rahsia di sebalik menyebut amin itu? Kita baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa qala Ibn Shihab Az-Zuhri, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Seperti yang saya sebut, 40 hadis, semua hadis sahih dalam ni. Semua hadis sahih. Amalan-amalan yang kecil tetapi pahalanya sangatlah luar biasa. Amin kecil je amalan dia. 3 saat je. 3 saat sahaja. Tetapi dia punya ganjaran dia besar. Daripada Abu Hurairah, nama beliau Abdul Rahman bin Sakhar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang imam telah berkehendak untuk mengaminkan bacaan Al-Fatihahnya, maka kamu semua aminkanlah, kerana sesungguhnya barang siapa yang telah bertepatan aminnya dengan amin para malaikat, nescaya diampunkan baginya apa sahaja dosanya yang telah lalu, iaitu dosa kecilnya yang telah lalu. Kalau dia dah umur 58, maksudnya kesemua dosa kecil dia 58 tahun yang lalu diampunkan oleh Allah. Subhanallah. Berapa saat? 3 saat. Dengan syarat apa? Dengan syarat amin dia sama dengan amin para malaikat. Maksudnya Ustaz, adakah ketika kita solat para malaikat melihat? Ya. Sebahagian para malaikat melihat dan menyaksikan solat kita. Sebahagian para malaikat kadang-kala mereka menyebutkan amin ketika imam kita menyebutkan waladdallin. Selepas imam kita menyebutkan waladdallin. Al-Imam Ibn Shihab yang merupakan salah seorang rawi berkata, Rasulullah SAW satu ketika dulu bersabda amin. Nabi sebut amin. Pengajaran hadis yang pertama ialah bila kita semayang dengan imam, semayang jahriyah. Apa maksud jahriyah? Semayang yang bacaan imam kuat, iaitu subuh, maghrib dan isyak. Ataupun semayang Jumaat. Apabila imam telah selesai baca Fatihah, hendaklah menyebut kalimah amin dengan kuat. Tuan nampak? Menyebut kalimah amin dengan kuat. Kalimah amin bermaksud, wahai Allah, perkenankanlah, istajib. Amin bermaksud istajib. Isim fi'il amar bagi yang belajar nahwu, i'rab. Dia bukanlah satu ayat daripada Fatihah. Sebab tu bila jadi imam, waladdallin amin, bukan terus sambung, tak boleh. Bukan tak boleh, haram. Maksudnya seelok sebaiknya, yang paling sunnah, waladdallin. 1 saat. Amin, baru ramai-ramai bersama dengan makmum sebut amin. Makmum waktu nak sebut amin dengan imam, kuatkan suara. Masjid dan surau yang sebut amin dengan kuat ni, mereka menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang hampir pupus di masjid-masjid dan surau-surau. Sebahagian masjid dan surau tak dengar langsung, imam saja. Orang perempuan tak perlu kuatkan suara. Orang perempuan tak perlu kuatkan suara. Boleh sebut, tetapi sekadar telinga dia saja. Yang nak kuatkan ni orang lelaki-lelaki. Okey.